Hello, selamat datang ke AJ Autoworks kedai Kalau kiri. you potong SA ke? Okay, nama saya Isha. So you nak cari kereta apa, bos? Hari ni saya nak tengok SUV yang besar. So yang ni I boleh recommend you. Ini X70 yang Sport Edition punya. Oh, sekarang memang ada warna hitam ke? Yes, untuk yang Sport Edition saja yang Proton keluarkan warna hitam. So kalau you tengok dekat sini, dia punya beza dengan yang biasa punya. Kalau yang Sport Edition, dia bagi sekali body kit dengan lain ni merah lagi. Lepas tu you boleh tengok sini dia punya sport rim. Nampak? Sport rim dia pun hitam, memang nampak sporty lah. Bukan kat luar saja, kita boleh tengok dekat dia punya dalam sekali. Dekat dia punya dalam memang nice. You boleh tengok dekat dia punya dalam seat dia memang ada tulisan Sport Edition dah. Oh, cantik ni. Memang cantik. Okay, so untuk yang Sport Edition juga didatangkan dengan power boot lah. So power boot dia kita boleh tekan dekat sini. So kita boleh tengok dia punya ruang boot dia memang sangat besar, sangat luas. You boleh letaklah pelbagai barang dekat sini. Sini ada spare tayar juga. Spare tayar juga. So dalaman dia macam ni lah, kita boleh tengok memang sangat cantik. Dan yang paling penting, dia didatangkan dengan 360 camera. Bukan itu saja, dia didatangkan dengan Android Auto dan juga Apple CarPlay. Dia just pakai Bluetooth sajalah. Dia tak payah cocok-cocok wire. So memang wireless senang. lah. Ya, memang senang. Sport Edition juga dia didatangkan dengan ADAS lah. So ADAS you boleh pilih lah, you nak adaptive ataupun intelligent. Kalau nak start kereta pakai kunci pun boleh. So yang pertama kita kena tekan sini dua kali lah. 1, 2 dan kita kena hold kat sini. So kita boleh tengok sini. Okay, bagi korang yang berminat dengan X70 yang Sport Edition ni, boleh datang ke AJ Autoworks kedai kiri ataupun boleh DM saya Isha Proton Johor Bahru dekat bawah. Bye bye.